time tu saya belajar dekat kelas, saya macam dapat panggilan dari PTPTN. Dia datang tiba-tiba salah time keluarga kami lagi susah. Jadi saya macam bersyukur betul lah saya dapat ni My Wakaf PTPTN. Ada juga saya rasa mau berhenti belajar lepas bapak saya meninggal. Macam saya hilang hara lah. Lagipun kami 3 beradik ada belajar. Jadi saya kadang pikir saya mau bagus lagi berhenti belajar, kerja tolong mama saya dekat rumah. Tapi saya tidak boleh lah sebab bapak saya sudah antar saya bagus-bagus belajar kan. Saya masuk kampus itu pun macam untuk awal bulan tu saya macam tidak ada minat belajar. Sudah masuk kelas pun kadang saya macam saya dengar juga lecturer saya mengajar saya, tapi saya macam saya tidak terlampau macam fokus bah. Jadi fikir sebab yang belajar sekarang ni Nurin, jadi memang macam mana ya, kita hilanglah macam takut macam mana pelajaran dia nanti. Sebab saya memang bergantung dengan suami lah. Semangat saya macam makin meningkat lah. Saya tidak macam sebelumnya saya terlampau fikir asal keuangan kan. Lepas saya dapat ni saya macam bantu sikit lah. Tidak saya terlampau fikir mama saya dekat kampung. Jadi My Wakaf ni macam dia tolong saya sepanjang diploma saya, bantu bayar iuran pengajian saya. Macam kita rasa sedih lah kalau sebelum ni bapaknya ada. Macam bapaknya usahalah juga sendiri kan, cari dia boleh pinjam dengan kawan. Tapi macam sudah bapaknya tiada tu terpaksa Nurin sendirilah. Nurin sendiri yang pinjam dengan kawan-kawan. Kita segan lah kan mau pinjam duit. Lepas tu mau pikir lagi macam mana kita mau bayar balik. Lepas tu keluarga orang pun tidak senang. Jadi kadang saya mau pinjam tu pun segan, takut. Tapi lepas dapat My Wakaf PTPTN ni saya bersyukurlah. Saya tidak perlu lagi pinjam duit orang. Terima kasih My Wakaf PTPTN. Alhamdulillah. Masya-Allah, Allahu Akbar. Itu dia seorang satu kisah lah saya kira yang dibantu oleh My Wakaf PTPTN untuk meneruskan pelajaran. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah hari ini kita nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan My Wakaf PTPTN, pelaburan dunia ganjaran akhirat. Itu yang kita cari sebenarnya dalam kita adalah seorang Muslim kan. Saya sekarang ni di studio saya bawakan Ketua Pegawai Operasi PTPTN. Kita bersama dengan Puan Mastura Muhammad Kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Mastura? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Tadi saya tersentuh sikit juga melihat kisah tadi kan, nak belajar tapi dengan bantuan My PTPTN insya-Allah dapat meneruskan pelajaran. Mudah-mudahan adik tadi dapat kata belajar dengan cermat dengan jayanya insya-Allah. Jadi mungkin saya yakin ini adalah satu idea yang menarik sebenarnya. Macam mana boleh tercetusnya, subhanallah. Selalunya kalau kita dengar wakaf mungkin sekolah kan, wakaf bangunan dan sebagainya, masjid dan surau, tapi ini adalah wakaf My Wakaf PTPTN yang dapat membantu anak-anak kita untuk meneruskan pelajaran. Bagaimana agaknya tercetusnya idea ini? Sebenarnya idea untuk My Wakaf PTPTN ini adalah daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi sendiri, yang mana ingin melihat PTPTN ini sebagai satu entiti endaumen negara. Jadi kita lihat kalau sebelum ni orang melihat PTPTN sebagai institusi yang memberi pinjaman. Jadi dengan adanya My Wakaf PTPTN ini dapatlah kita memperbahagikan sumber dana untuk tujuan membiayai pelajar dan pendidikan tinggi. Jadi kita ada 3 objektif untuk penubuhan My Wakaf PTPTN ini. Yang pertama seperti yang saya kata tadi, kita nak memperbahagikan duit. Jadi kita bukanlah dana kita untuk pinjaman sahaja. Dengan adanya My Wakaf ini kita boleh bagi dalam bentuk beasiswa kepada mereka yang memerlukan. Yang kedua, kita dengan adanya My Wakaf PTPTN ini akan menjadi satu mekanisme untuk mengagihkan semula kekayaan. Mereka yang berkemampuan memberi kepada My Wakaf PTPTN dan dia diagihkan kepada mereka yang memerlukan dalam pendidikan tinggi. Jadi ini dapat membantu membangunkan pendidikan tinggi, membangunkan modal insan negara. Dan yang akhir sekali, kita dapat membantu juga untuk mengurangkan kebergantungan mereka yang kurang berkemampuan ini kepada pinjaman PTPTN. Jadi mereka akan bergraduat tanpa ada beban untuk membayar balik hutang PTPTN. Masya-Allah.
Allah, itu berbaikan. Saya kira itu satu saham akhirat kita kan, kita membantu InsyaAllah My Wakaf PTPTN ini kan. Jadi mungkin bagaimana agaknya My Wakaf PTPTN ini, kalau kita lihat dia adakah berbeza daripada bentuk sumbangan pendidikan yang lain juga? okay. Cuma saya nak tambah sikit, My Wakaf PTPTN ini adalah kerjasama antara PTPTN dengan Yayasan Wakaf Malaysia, sebab kita tahu Yayasan Wakaf Malaysia adalah entiti kebangsaan yang menguruskan wakaf di negara ini. Maknanya dia bersama dengan My Wakaf juga? Ya, bersama dengan My Wakaf PTPTN. Jadi kita mengumpul dana ini bertujuan untuk pembangunan pendidikan tinggi negara. Negara itu, Masya Allah. Itu dia sebab gabungan agaknya kerjasama dengan Wakaf Malaysia juga kan, Masya Allah. Yep. Jadi mungkin Puan Masura juga mungkin boleh kongsikan agaknya golongan yang boleh sama-sama untuk kita menyumbang ataupun berwakaf melalui My Wakaf PTPTN ini. Okay. Kita tahu mereka yang memerlukan sudah tentunya mereka daripada golongan B40, M40 dan juga golongan asnaf yang mendapat bantuan daripada Majlis Agama Islam negeri-negeri. Jadi mereka ini sekiranya mereka boleh memohon, namun begitu kelulusannya adalah tertakluk kepada kesediaan dana My Wakaf PTPTN. Jadi oleh kerana itu saya mengharapkan lebih ramai orang yang akan memberi sumbangan kepada My Wakaf PTPTN ini. Kerana kita tahu bahawa kalau kita beri wakaf, wakaf ini adalah satu wakaf yang diberikan ini adalah untuk pembangunan dana itu sendiri. Hasil daripada dana itu yang kita berikan manfaatnya kepada mereka yang memerlukan. Masya Allah. Itulah kan sebab kita nak ajak ramai-ramai hari ini untuk sama-sama dengan My Wakaf PTPTN untuk sama-sama kita membantu dalam kata pendidikan tinggi negara itu sendiri, untuk membantu anak-anak yang mungkin yang sangat-sangat memerlukan kan. Jadi agaknya Puan Masura, agaknya siapa penerima wakaf My Wakaf PTPTN yang sejak dilancarkan, berapa ramai agaknya pelajar yang telah menerima manfaat daripada My Wakaf PTPTN? My Wakaf PTPTN ini kita telah lancarkan pada tahun 2024, bulan Mac 2024. Jadi alhamdulillah sehingga kini 82 orang telah pun mendapat manfaat. Masya-Allah. Dan tempoh 2 tahun dengan jumlah komitmennya adalah sebanyak 984,000 sehingga pelajar-pelajar ini tamat pengajian. Jadi kalau kita tengok pada video sebentar tadi, antara yang mendapat manfaat adalah adik Nurin Amira. Beliau sedang belajar di UiTM Kota Kinabalu. Jadi kalau kita lihat bagaimana perasaan beliau, beliau adalah anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Jadi apabila kehilangan bapa, yang mana bapa adalah punca pendapatan keluarga, ibunya adalah seorang suri rumah. Jadi pada masa itu dia berfikir takkan nak pinjam. Mungkin tak perlu belajar, mungkin bekerja untuk menyara keluarga. Jadi dengan adanya My Wakaf PTPTN ini, alhamdulillah Nuria Amira adalah antara mereka yang bertuah dan kita mengharapkan beliau akan terus belajar. Kalau kita lihat dalam video tu, dia kata memberi motivasi untuk dia belajar. Jadi kita berharap dia akan bergraduat dengan cemerlang dan menjadi modal insan penting kepada negara. Masya Allah, itulah mudah-mudahan kita doakan untuk adik Nurin kita kan, Masya Allah. Ya, betul. Dan kita sudah pastinya kalau kita menyalurkan dana kita melalui My Wakaf PTPTN dan sepanjang anak-anak kita yang menggunakan My Wakaf ni, pahalanya berterusan sampailah ke akhir-akhir kan, sampailah akhirat. Itulah yang kita nak sebenarnya daripada My Wakaf PTPTN ini. Jadi mungkin apa cabaran yang terbesar, sebab bukan mudah sebab nak fahamkan orang berkaitan dengan wakaf pendidikan. Yang pertama sekali cabaran kita adalah kefahaman rakyat Malaysia ini tentang konsep wakaf itu sendiri. Sebab kalau kita lihat berbeza dengan derma atau sumbangan itu kita boleh buat one off. Maksudnya contoh kalau nak beli barang, bagi sumbangan kita beli barang habis. Betul. Tetapi konsep wakaf itu sebenarnya berbeza, yang mana kita menyumbangkan dalam wakaf dan dana wakaf itu dikembangkan dan hasil wakaf itu sebenarnya yang digunakan untuk manfaat kepada penerima-penerima wakaf ini. Jadi untuk My Wakaf PTPTN ini kita berikan beasiswa kepada mereka yang layak. Itu yang pertama. Jadi yang kedua juga, cabaran kita adalah tentang tahap kesedaran masyarakat Malaysia tentang tanggungjawab dan peranan individu untuk berkongsi. Berkongsi dari segi tanggungjawab dalam pembangunan pendidikan tinggi. Jadi di sini dengan sumbangan mereka kepada My Wakaf, sebab My Wakaf ni ada nilai masa depan, ada
ada konsep lestari, dana yang lestari. Jadi kita menyumbang pada hari ini, tetapi hasilnya akan secara berterusannya diberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Jadi sebenarnya dia bukanlah satu perkara yang one off atau jangka pendek. Kita sumbang hari ini, sebenarnya kita akan menuai pada masa depan hasilnya itu. Dan insya-Allah pelaburan ini bukan sahaja kita dapat nikmati melihat kejayaan anak-anak di dunia, insya-Allah kita juga akan mendapat ganjarannya di sana nanti. InsyaAllah, itu dia yang kita harapkan, yang kita impikan sebenarnya, subhanallah. Dan Mas Surah boleh kongsi juga sebenarnya apa harapan untuk yang nak disampaikan mesej utamanya kepada mereka yang menonton pagi ini. Mungkin ada yang mendengar dan boleh sampaikan kepada orang di sekeliling kan, adik-beradik dan sebagainya. Sebab ini satu, saya kira ini satu saham pahala juga buat kita, dan sebab saya tak langsung kita dapat membantu pendidikan negara itu sendiri, membantu mereka yang memerlukan, terutamanya anak-anak kita yang nak belajar tapi tak mampu. Betul. Okey, dengan cabaran-cabaran yang saya nyatakan tadi, PTPTN sentiasa terus mempromosikan MyWakaf PTPTN. Jadi pada hari ini saya juga ingin mengambil peluang untuk menyeru semua rakyat Malaysia yang menonton program pada pagi ini untuk sama-sama menyumbang MyWakaf PTPTN. Kaedahnya mudah sahaja. Ada 3 kaedah. Yang pertama, layari portal Yayasan Wakaf Malaysia. Yang kedua, boleh buat pindahan ke akaun Yayasan Wakaf Malaysia PTPTN di RHB Islamic Bank. Yang ketiga, boleh juga scan Duit Now QR yang ada di portal rasmi PTPTN. Jadi mudah sahaja, dan dana MyWakaf PTPTN ini terbuka kepada sama ada individu atau organisasi yang sah di sisi undang-undang daripada dalam negara, luar negara, sama ada individu, organisasi, badan bukan kerajaan, agensi kerajaan, agensi swasta dan sebagainya. Jadi saya menyeru semua rakyat Malaysia ambil peluang ini, kerana inilah peluang kita untuk membuat pelaburan untuk masa hadapan. Ya, itu dia perubahan untuk masa hadapan kita kan. Kalau kita boleh kongsikan kepada para penonton, kita ada QR code yang tertera, kita ada nombor akaun juga yang tertera. Kita boleh hubungi, boleh ke Puan, kalau ada yang nak datang, nak hubungi, nak tanya sendiri? Boleh. Kita ada kaunter-kaunter PTPTN di seluruh Malaysia. Kita ada 57 pejabat cawangan. Boleh juga ke Yayasan Wakaf Malaysia sendiri, kerana mereka juga memberi bantuan. Cuma saya nak ingatkan kepada penonton luar sana, kalau nak memilih untuk berwakaf dalam MyWakaf PTPTN, di laman web Yayasan Wakaf Malaysia itu boleh pilih MyWakaf PTPTN di bawah wakaf khas ataupun projek khas. Maknanya boleh sama ada pergi ke PTPTN pun boleh, pergi ke Wakaf Malaysia pun boleh. Masya Allah, itu dia. Kalau boleh ambil, kita boleh QR code sekarang, boleh scan pun boleh ada nombor akaun pun boleh. Sama-sama kita kata membina, kata membantu untuk anak-anak kita melalui MyWakaf PTPTN. Jadi mungkin sebagai dah penghujung-hujung ni tu kan, yang kita nak kongsikan juga mungkin kepada penonton yang macam mungkin baru buka TV nak tahu apa sebenarnya MyWakaf PTPTN ni, ada yang tahu. Tapi mungkin secara ringkas untuk kita pastikan mereka faham sebenarnya ini adalah wakaf pendidikan untuk anak-anak kita. Okey, sekali lagi saya nyatakan untuk penonton-penonton di luar sana, MyWakaf PTPTN adalah satu inisiatif wakaf tunai yang disediakan oleh PTPTN dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia untuk pembangunan dana wakaf bagi pendidikan tinggi. Jadi saya tekankan di sini kepada penonton adalah untuk pendidikan tinggi, membantu anak-anak yang belajar di IPT dalam bentuk beasiswa. Jadi mereka tidak perlu meminjam dengan PTPTN, tidak perlu terbeban dengan hutang untuk membayar balik, dan dana ini terbuka kepada orang ramai untuk membuat sumbangan, dan insya-Allah selain daripada mendapat pahala menyumbang dalam MyWakaf PTPTN, juga akan mendapat potongan cukai. Ya, okey, dapat potongan cukai sekali. Masya-Allah. Ya, betul. Itu dia. Maknanya sampai kita berwakaf, kita dapat juga potongan cukai. Ini satu perkara yang menarik sebenarnya untuk kita kongsikan kepada penonton hari ini, dan mungkin ada ucapan terima kasih kepada mereka yang dah pun bersama dengan MyWakaf PTPTN. Puan Masrah. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sangat cakna kepada pembangunan pendidikan tinggi negara ini melalui sumbangan dalam MyWakaf PTPTN. Teruslah berwakaf, kerana berwakaf dengan MyWakaf PTPTN ini tidak memerlukan jumlah yang besar. RM1 pun boleh
berwakaf. Masya Allah, itu hanya serendah RM1 pun boleh kita berwakaf. Kita wakaf melalui My Wakaf PTPTN untuk pendidikan tinggi negara kita, membantu anak-anak yang tak mampu, yang berkeinginan nak belajar, kerana ilmu tu je lah akan membuka langkah kata keluarga mereka untuk menjadi lebih baik. Masya Allah. Terima kasih Puan Masrurah kerana bersama dengan kami. InsyaAllah mudah ada rezeki kita jumpa lagi Puan. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kepada anda semua, jangan lepaskan peluang ini. Waktu baik, bulan baik hari ini, jom sama-sama kita berwakaf My Wakaf PTPTN yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Masya Allah. Kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini.